Hi guys, welcome to my chateau. Wow. Ada orang sediakan air free guys. Kan ada air kalau free. Kalau kau sebab cuaca panas kan. Oh my god, this is heaven gila. Macam mana nak pilih? Chef ni adalah top 24 World chef guys. Kan harga tu not bad. Hi guys. Hello. Welcome back to our channel. Kau tak payahlah stuck dekat trafik. Kau boleh sewa motor ataupun kau boleh naik Grab. Kalau kau nak jalan banyak-banyak sana sini, kalau naik Grab macam mahal jugalah. Lebih baik kau macam sewa motor, lepas tu kau bawa motor sendiri. Lagi macam murah dia macam 120 ke 200 dong untuk satu hari. Realize kalau kita bawa motor boleh je. Sebab dia kalau kita nak jalan semua tempat yang kita nak pergi tu agak jauh lah guys. Dia banyak sangat jalan, dia tak jauh, dia macam dalam 2km, 4km, tapi jauh lah untuk jalan kaki guys. Rasa just wasting your time. Yes. Thank you. Guys, pernah nampak kan apa kat belakang tu? Kan, nampak tak? Itu adalah Pink Church guys. Nama dia Tandin Church kot. Itu ada tulis tu kat situ tu. Yeah. Korang bacalah sendiri. Macam agak berbelit lidah nak baca kan. Ataupun nanti Mus akan letak kat bawah. Yeah. Guys, sebenarnya Pink Church ni bukan warna pink pun sebenarnya. Dia banner tahun 1870s something like that lah. Dia built during that period, French colonial punya architecture. Lepas tu tahun 1957 barulah dia cat warna pink. Hence dia jadi Pink Church. 1957 kita merdeka guys. Kan? Kita merdeka, diorang cat colour pink. Tapi yang paling incredible guys dekat sini guys, semua bunga kat dalam tu kan, semua warna pink guys. Kan, tepi saja tu pink, kau tengok tu pink. Pasal ada bunga jarum bunga apa tah? Bunga jarum tu yang panjang tu pun warna pink juga guys. Menarik lah guys. Tapi hari ni hari Ahad, so kita tak boleh nak masuk. Ada Ahad tak boleh nak masuk hari Sabtu. Sebab kat dalam pun pink kan semua kan. Okay guys, lepas tu dah tutup, kita pergilah jalan tempat lain pula guys. Takkan nak duduk sini. Kan nak duduk sini nak buat apa? Dalam hari ni panas gila. Biasalah guys kan. Memanglah panas. Kita kan dekat Vietnam. Sekarang kan tengah summer. Okay lah guys, let's go jalan. Let's go. Take me to church, I wish you like a dog, shine off the light, I'll tell you my sin, so you can sharpen your knife, offer me the
That's letter. Lord, let me give you my life. No master of a king, and the ritual begin. It's a holy sweet as medicine and our gentle skin. In the master of joy. Joy? Joy. In the master of joy. Of yourself to see. Only then I'm feeling. Only then guys, jalan-jalan kat sini guys. Ada orang sediakan air free guys. Kan, ada air Kalau free. kau sebab cuaca panas kan. So ni adalah tea. Tra is tea. Tradaminfi. So bolehlah kau cuba. Kan. Tu Oh, kat tepi sejuk, jalan je, sejuk. diorang bagi air free. Sejuk gila air dia. Gila. So refreshing. Oh. Oh. Okay. Namus. Minum Minum air free guys. Air free tepi jalan. Pakcik ni punya kot. Pakcik ni. Thank you. Thank you. Dia sedekah guys, dia sedekah. Kan. Guys, kita orang jalan-jalan, kita jumpa ni market. Cho Kan, ada Tandin market. nama dia. Ni Ini local market guys. So, kalau korang macam nak beli barang murah sikit kat sini lah kot. Kan? Itulah, I rasa murah ni. Sebab ini macam tak ada orang asing Kan, macam datang. tak nampak turis sangat. Oh, ini kalau mak aku datang ni macam-macam lah ini tu. Baju tradisional dia orang Oh, kan. cantik baju tradisional juga. Ini semurah ni. Nak tanya lah nanti. Yang warna tu cantik. Warna pink tu. 350 lah you ni. Satu set. 250. Ni 550. No, I just want to have a look. Cantik. Guys, ni dah market dia guys. Kan, weh, kain-kain Oh, ni semua semua. kain lah. Oh my god, Weh. this is heaven gila. macam mana nak pilih? Cantiknya, cantik ni. Kan, untuk suit, untuk jaket pun ada. Tapi kalau kau nak beli, korang kena pandai-pandai lah tawar guys. Kan, Tapi ni semua dia dah potong ni. Kan? kan Dia dah potong macam 4 meters kot biasanya. 4 meters cukup lah untuk baju. Kecuali kalau kau macam plus size, kau kena minta lebih sikit lah kot. Ui, cantik weh tempat ni. Instagramable guys tempat ni guys. Kan, Kejap lagi kita orang akan tangkap gambar, kita akan tunjuk kita orang punya foto kat dalam ni. Instagramable. Berbelit lidah aku nak cakap guys. Tadi tu kain, ni macam tuala-tuala, emas. Ni dah masuk dry fruit, makanan-makanan. bahagian belakang macam makanan kan. Dia macam tu guys, dia asingkan kan? Baguslah asingkan. Ish. Wow. Udang. Dry udang, Betul besar gila udang kering dia. Ini kau ingat kat Haknya je ada, kat sini pun ada guys semua. Lagi banyak aku rasa choices dia. Harga tak tahu lagi, kita tak tanya. Oh, smell so good. Smell bawang goreng guys kat sini. Dia macam biasa guys. Belakangnya tu lepas tu kat sini wet market. Wet market. Ujung dia belakang Okay. ada fruit.
fresh fruit. Hari wet market dia tapi dah habis dah. Dah petang dah. Dah tengah hari. Dah habis dah. Dia jual crab guys. Kau ni. Kita orang saja je jajan dekat sini dah halang kan. Lepas tu kita tak ada nak singgah lama sangat. Itulah. Ini ada fresh Live alive seafood. fish alive. Kan? Ikan merah. Udang. Ada belut ya. Mana belut? Ni. Oh tu ada belut. Oi, belut sedap ni. Belut dengan catfish. Yo, ni besar gila yo. Guys, panas-panas ni kita belilah air kelapa guys. 118k. Kau dia buat ni. Buah pomelo pun ada. Berapa melo pun ada. Kan? Tapi guys, dia buat kecil macam ni, macam mana aku nak makan isi dia? Mungkin dia bukan untuk makan isi. Boleh, nampak ni dah makan dah isi dia. Lembut. Jom kita jalan. Sambil kita pegang macam ni. Few moments later. Cantik guys, tempat ni namanya Van Pastor. Dia bina tahun 1880 tadi kita nampak. 80-an lah. Cantik, tapi tak tahu apa bendanya lah dalam ni sebab dia ada macam training center for something lah. So guys, tempat ni boleh masuk guys, tempat ni guys. Cantik gila guys. Van Pastor Training Center. Tengok kokyat dia guys. Kokyat apa? Kokyat dia cantik gila guys. See? Cantiknya. Tapi macam kalau ada French courtyard punya kan? colonial punya French punya building, dia memang akan ada courtyard tengah-tengah. Kan? Most of the time. Dengan ada dia punya statue tu. Okay guys, ni adalah statue dia. Depan ni adalah Albert Calmet. Calmet. Tak tahulah. Belakang tu adalah Louis Pasteur. Louis Pasteur. Saya rasa ni lah tempat dia. Sebab Kan? nama tempat ni pun Van Pasteur. Kan dia lah kot. Dia punya dia lah. pengasas ke. Pengasas. I think it's research center Kan, kot. research Something like that. center. Guys, itulah kalau kita jalan kaki macam ni, kita dapatlah discover tempat-tempat macam ni guys. Tapi kau penatlah sikit. Tapi kalau kau naik motor ataupun kau naik kereta, kau tak nampak tempat ni. Kau misalkan pergi tempat yang dituju saja. Tu cantik gila dalam gambar ni sebab greenery dia amazing. Nampak tu colour dia yo. Cantik. Cantik gila. Serius doh. Memang naik. Guys, welcome to my chateau. Ni Chateau de Van Pasteur. Itu je cakap. S'il plaît. Berkilat-kilat muka guys. Tapi kau cantik lah guys, cantik gila kan. Nampak tu hijau dia. Cantik gila. Amazing. Cantik gila tempat ni. Kita orang minta permission tadi nak masuk, nak buat video. Tak tahulah sebenarnya tempat ni boleh masuk ke tak kan. Tapi kita orang minta lah permission. Dia bagi yang masuk. Okay. Jom. Jalan-jalan sikit je. Kita jalan kat courtyard dia kan Mas. Lepas tu kita keluar lah. Macam semua tutup je bangunan. Hari ni cuti kot. Today Sunday guys. Kan. So macam kau nak suruh orang kerja 24/7 ke? Okay, guys, tengok depan ni cantik gila. Aku tunjuk kau. Tengok guys. So beautiful guys. Oh my god. Aku tak tahulah kau dapat tengok kecantikan ni kat dalam video ke tak guys. Tapi kalau dekat real life cantik gila nak mams. Dia punya combination colour tu memang naik gila kan. Amazing.
Clinic Research Oh, Center. Department of Disease Control and Prevention. Cantik gila guys. Kita orang pun cantik juga. Mercy Bakery. Wee. Mak kepa retail lah. Itu bukan French. Itu bukan French guys Itu bahasa lain. Guys, this is Mercy Bakery. Kau tengok dia punya chef dia. Chef dia adalah top 24 World Chef. world chef guys. Nama dia ni. Ya. Chef Tuan Hilton. Chef Tuan Hilton. Top 24 guys. Untuk apa? Pastry chef. Okay, let's go in. Tu dia punya ni pun croissant. Kan? Croissant. Okay. So nice. Ini adalah mocha. Kan? Ini adalah bakery sebenar. Ni betul. Tak dia macam sedap dia. Itulah. Macam banyak yang sedap je. Harga dia tak mahal guys. Kan? Harga dia not bad. Kita tengok guys, pound coklat ni. Besar dia macam ni, tok tangan tu sikit kat situ. Sebesar tu guys, Tangan. hanyalah 39,000 dong. Dong. Jom kita tengok apa lagi dia ada coklat cake pula. Guys, ni coklat cake yang dia ada. Menarik juga ya ni. Kan cake dia. Craft pastry by Chef Tuan Hilton. Okay, kita Oh, ambil yang coklat. ni. Kita ambil yang ni. Coklat. Coklat. Ya Allah. Cara bunyi dia adalah pound I don't know how to say lah. coklat. Kita orang belajar daripada kakak like KM, okay? The struggle is real. Kakak like KM besar je Okay. guys. Kan? Dan so sebenarnya kita boleh lepas makan guys. Kan? So kita beli We satu. just eat. So Besar big. ni. Six and a half hours later. Itulah saja guys video kita pada hari ini. Kita orang dah banyak jalan-jalan kat Kan? sini. Kita dah jalan. Dah melekit-lekit. Ya Allah. Panas nak mampus. Panas gila. Badan pun dah panas. Peluh pun dah habis keluar. Kan? Badan pun dah bau keringat. Oi, tak tahu bau apa sekarang. Okay guys, harap korang terhibur lah dengan bila kita jalan-jalan kat sini. Jalan-jalan je hari ni kan. Kalau korang nak pergi nak datang ke Saigon next time ataupun Ho Chi Minh next time, boleh refer kepada video kita ni. Exactly. Mana tahu korang dapat information sedikit sebanyak lah kan. Yeah. Okay guys, for that, Jangan lupa untuk tekan button like, share komen banyak-banyak. and subscribe. Tekan sekarang. Tekan banyak tekan. sekarang. Tap, tekan. Guys, senang je guys. Free tau. Free tau. Kau dah tengok kita berhibur-hibur, aku berani buat lawak. Macam mana gila. Kau dah tengok Dora dia explorer jalan-jalan exploring. Takkan kau tak nak tekan butang subscribe pula guys. Yes. Tekan juga button notification guys supaya korang dapat tahu. Dah akan bagi notification bila video baru kita keluar the nanti. next video. Ya guys. Okay, yang paling penting sekali guys, Don't forget to love, live, and enjoy your life.
Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan video yang lebih menarik dari kami.